I dah rendam gua sha dalam air sejuk. Kalau korang nak tahu, inilah gambar I before I pakai gua sha. Kita tak nak cakap pasal muka rouge, kita nak fokus dekat area mata. So kalau korang perasan, mata I obviously nampak tak simetri, sebelah kecil and sebelah besar. And bawah mata I sembab and I ada hooded eyes yang teruk. Ini untuk kita nak simetrikan area mata. Before kita nak buat urutan guna gua sha, kita roll dulu bawah mata yang sembab. If you ada dark circle teruk, bawah mata ada line yang teruk, korang guna roller. Yang kecil ni, roll bawah mata. Sebab area bawah mata, kalau boleh jangan kasar-kasar ataupun gesel gua sha terlalu kuat. Buat 10 ke 15 kali setiap step. Sebelah mata ni pun buat juga macam ni. Roller ni dia fokus more to relaxing tau. So korang tak perlu nak kuat-kuat sangat. Ni dah rendam dekat dalam air sejuk. You dab dekat sini, you urut sikit. You dab dekat sini, you urut sedikit. Dab, urut. Repeat 5 ke 10 kali dah cukup. Untuk area mata tak simetri ataupun hooded eyes yang teruk, you tarikkan ke atas, you tolakkan ke tepi. Tahan. Repeat lagi. Tolak, tarik, tolak, tarik, tolak, tarik. And then kat sini pun tarikkan je ke tepi. And pegang sini, you tarikkan ke atas. Alright. So itu adalah step untuk gua sha. Kalau boleh jangan geser dekat area bawah mata. Sebab bawah mata ni kulit nipis. Tak boleh geseran yang terlalu kuat. So untuk orang yang ada masalah mata tak simetri, you boleh ambil set sekali dengan roller. Dekat dalam ni dia dah tunjuk cara pakai sekali. Korang nak tahu lagi detail full face pakai gua sha, korang boleh je tengok I punya live setiap malam. Kadang-kadang I selalu share tutorial gua sha dalam live sekali. So jom, kalau nampak I tengah live, join, okay?